Hi guys, welcome back to my channel. Hi. What are you doing? Assalamualaikum. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Kalau interesting ni. First time kalau kambing boleh cakap. Yang besar-besar ni tak tahu ah. One cow, one camel, one sheep. 3. Jamal. Masya Allah, tabarakallah. Okey. Halas. Berat. Angkat slow. Ini daging unta. Sudah penuh mana dia? Apa ni? Dia keluar dulu. Tim paling pokok. Jaga. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا banyak kepada semua orang yang telah berusaha keras. Kita dah. Lagi. Ni pokoknya ni. Hari Tashrik pertama 11 Zulhijjah. Kita on the way ke Widam sekarang ni. Nak buat collection kambing, seekor kambing, seekor kambing. Okey, ini dia team A. Team collection. Collection pertama. Ada lupa apa tak? Saya nak ambil tu dia tengok apa? ID ke apa? Ada dalam ni dah. Dia bagi kupon. Assalamualaikum. Eid Mubarak. Suasana. Gate 1 pasar. Okay, 8.45 kami dah sampai. In the queue. Okey, ini dia Widam Wakra Central Slaughterhouse. Kita pun tak boleh nak expect ke macam mana dia potong sebenarnya. Betul? Lembu ni interesting ni. First time ni. Kalau kambing boleh cakap. Yang besar-besar ni tak tahu ah. Ada 3 kupon yang ni. Satu untuk lembu, satu untuk unta, satu untuk kambing. Kambing je tu. Boleh nampak? Sikit je. Sikit je. Kambing kecil weh. Kita potong kecil je. Dah 16 kilo. Itu yang aku mula-mula nak bawa pergi kedai. Sebab Mushtaq 2 tahun lepas duk kata aku bawa pergi kedai potong. Aku ambil aku tengok alamak kecil, aku buat sendiri lah. Kambing Tahun lepas aku potong sendiri pun hantar kat rumah kau. One cow, one camel, one sheep. 3. Now beef. Cow one second. Cow. One second dah. Jengkreng ni. Toke lain. Dia kata ni first time ni. Ni tepuk dia je ni. Duduk. Dia panggil tadi. Tu joki. Scan. Ya sana dia panggil. Oh sana pula. Saiki. Dia panggil orang dia. Me. I have to go. Where we put brother? This car behind me. LC. Yes. Okay, beef is there, this guys. I have to go out or what? Out, go with him. Kan drive. Camel also, camel with him. Camel with him. Drive ke? Drive. इंतजार पे 2 hours. Nani? 1 hours. Oh, tak sembelih lagi. Wait 1 hour. 1 hour baik tak payah tunggu sini. Dia jangan buat ni. Kita sembelih asing tu. tak anticipate ni. Padan Kan? tak. Kena sembang dulu ni dengan mamak ni. Dia pun tak boleh cakap gini lah. Kita ayam mitik dengan dia. Cutting fee? Cutting fee. Susah nak sembang ni. Where we go after 1 hour? Where we go? Pick up. Yeah. Same. Pick up fee back side. مقصد في زل. بعدين clean. في back side cutting في back side. Slaughter? Now no floater. storage में माफी
storage not Enough. enough. Ha. Fresh. Kalau kita datang sini, baru dia potong. Dia akan call. Lepas tu dia akan call, dia minta jam dia untuk dia buang. You want to scan or not? One camel, One camel, One bagar. one bagat, cow. yeah. Cow. Yes. One cow. One cow. Tak tahu pula. Biasanya Kalau Ambil pun tak tahu. Ha? Kharuf khalas. How long? 1 hour here, 1 hour. 30 minutes. Dia yang geli pun ke laut. واحد لسه حجرة في ركب gaड़ी. Dia nak ambil, nak bawa datang sini, nak sembelih, nak buang, nak potong, baru dia boleh bagi kita. Oi. Kita aku tak tahu ke. Ni first time. Fresh. So kita tunggu sini. Balik ya. Freezer माफी. Freezer mafi ya? Freezer माफी. Storage fresh. bakar, you can cut small. Sawi. لا माफी. كبير. 2. لا 4 يا 5 Okey lah. Asal bonus Nak datang tu. InsyaAllah. Nak datang nak duduk kat mana tu? Here, Here? Pick up here or jumpa dia. pick up माफी here. Mafi here. Pick up back side. Oh, tak I come meet you first. Come meet you Aku first. tepi belakang yang nanti tanya orang. Baru dia call. Macam ni lah cerita dia first Ana time. shuf bakar mungkin. बागर जमल في حجرة. Tahu ke tak tadi kan? Sana memang kambing je. Memang jarang orang buat lembu dengan unta ni. Besar weh. Tahun lepas kecil. Yang ni sebab Australia ni. Besar kan? Kecil je. Dia suruh akan pak, dia suruh dia esok. Bentang macam tu. Segala benda Macam Malaysia. Kita pergi cari dulu mana nak potong. Lepas tu kita lepak mana-mana. Tapi Kan? Kepala dah bagi kat dia kan. Alah lah. serius lah. Wah, special ni. Thanks bro. Panas. Air sejuk punya ni. Kau dah air bro. Okey, jam dah pukul 10.30 sekarang ni. Latest update. Kita masih tak tahu lagi lah dah siap ke tak kita punya. No, we are waiting. Okay, can you go up? As per initial plan, sepatutnya kita nak dapat daging lembu dengan unta dengan kambing lah. Tapi setakat sekarang baru dapat kambing je. Rupanya unta dengan lembu ni apa Mamat ni? Hi. Can you just be here? We will park here. Dia ni apalah. Let him go little front. You go. No. You apalah. Airport ni dia tak senang dia. Kacau. Aku 2 kali dah tergantung. Memang macam tu, dia nak senang dia. Dia fikir dia. lepas tu tadi saya kena pesan lagi. No YouTube. Dia cakap, Dia besar lagi. Dia pesan dekat aku pula. No problem. okay, sekarang kita on the way. Nak pergi collect daging lembu dengan unta. Straight and then left Straight and then left. So insyaAllah lah, kita masih lagi as per plan lah. Oh tapi nak kena cari tempat potong dulu lah. Ada. InsyaAllah. Kita tunggu Mamat je, Mamat tu. Ada masa tak? Jamal. Hei, terbaik ni. Allah, ala Muhammad. Jamal. How many kilo? Kena timbang. Tak tahu. Khalas lah. Ada lagi. Masya Allah, tabarakallah.
mampus itu nak buat. Betul ke ni macam banyak eh? Bang, ni tulang selangka dia. Lagi. Kau cakap stop, aku stop eh. Bentar. Apa bawah dah dia dah. Bawa lah. Bawa imam kau ya? Betul. Okey. Lagi banyak benda betul ni. Okey. Alas. Kau apa? Pukul 12 baru Betul ada cakap tadi. baru selesai dapat daging apa semua. Alas. 3 ekor. Lagi banyak benda. Oi, lagi banyak. Memang betul lah lagi besar. So jom. Pergi mana? Apa nama kedai? Pergi Little Mart. Retail mat. Kita nak pergi Retail Mart, nak pergi potong. Tak kat dia, so Alas. Lalu jalan dalam tadi ke? jalan dalam. Dalam tadi lah. Senang. Alas. Macam mana? Wahai, mencabar rupanya. Memang mencabar. Hari ni memang betul-betul mencabar. Orang kampung pun takut nak buat 2-3 ekor. Kita selamba je beduk 3 ekor satu hari. Bau dah. Bau dah bercampur bau kambing, lembu, unta, bau sendiri. Lembu dah settle. Kambing dah settle. Tinggal apa? Tinggal unta. Tak ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Mi ha. Jom angkat. Angkat lembu. Dah sampai dah? Dah sampai dah. Nak angkat. Ikut luar. Jangan sini. Berat. Angkat slow. Semua lembu kan? Dah ni semua lembu. Nanti aku bagi instruction apa nak buat. InsyaAllah, jom. Oh, beraksi. Ui, bapak. Berat. Boleh. Dua orang, kalau boleh dua orang. Masih banyak bang? Kena tumbang kan. Berat ni. Ada sikit lagi aku rasa dah okey dah tu. Mana lembu? Lembu sini eh? Oi, korang dengan pisau apa semua. So sebab dalam ni semua dah campur daging dengan yang tulang tu semua. So korang buat 3 longgok. 1 longgok daging, 1 longgok tulang, 1 longgok organ dalam. Okey, 3 bahagian lah, lepas tu 3. Ini tak payah kacau kan? Tak payah kacau. So buat 1 tulang dan semua. Daging semua. Asing lepas tu dah dapat daging tu. Daging dia besar-besar lagi. Boleh start potong lah. Boleh. Okay, should I try? It's okay, you do your work. I will take your Ada lagi Rafael? Ustaz ni semua tulang ah? 3 ni. Isi semua letak sini dah siap nanti. Plastik. Lepas potong. Sebab nak timbang kita tak timbang tadi. Nuah. Nak main power sikit. Nak angkat unta. Unta sampai. Ada penimbang tak? Ada ni. Penimbang. Oh ni. Kata aku tak dalam plastik, aku timbang. Kita timbang satu beg muat tak? Satu beg besar ni terus. Boleh dekat sama dia.
Yang bawah. Tak boleh. Yang timbang yang bawah ni tak boleh. Yang orang tak ada. Ayam ah. Timbang kaki tak ada. Cuma tanya Yat, timbang berat dia tak? Takkan tak timbang berat kot. itulah. Apa sih? Timbang baldi tak timbang. Timbang balik boleh. Tangkai. Tapi jangan buat banyak kan, patah kali. Dah buat dah. Okey. Dah penuh orang ni? 18. Ada. Tarik. Ini lemak daging tau. Ini yellowish. Lembu kan? Jangan lembu kan? Ni lembu. Oh, 17. No, jangan hantu ke. Ayat tolong tak timbang lah. Agak-agak. Make sure bag ada same amount. Main bagi. Tu. Ada timbang. Dah. Ini besar ke tu? Ini bumbu ni. Okey, tak lagi. Because except for me. Oh, tu kau. Ini. Ulang dia, tu ambil alung. Ni siapa nak handover ni? Operation. Nak lemak nak pergi. Hi guys, welcome back to my channel. Kita. Tak dua tulang kan? Dua ketul tulang, okey. 2 kilo. Ni tulang eh? Okey. Kena dua tulang. Kan satu benda yang dipakai. Okey, ambil tulang tu. Tulang masuk inside. That's dirty. Jatuh eh? Ambil tulang rupanya. Okey, ni, taruh tulang. Ni. Oi, Ryan. Hah? Sure. Ni lang. Tak apa. Angkat. I will cut it. What's that? Lang. Ni lembu ke betul? Lembu apa nama ni? Jangan nampak. Ni yang lain ni. Jangan. Ini untuk dah sentuh dah. Untuk timbang. Siap, saya dah penuh. Dua kali. Kalau dah penuh, tak penuh. Habis si Sakti. Ini paru from the cow. Lungs. Ini lembu dia. Lembu dia apa? Masuk belakang. Yang lembu. Muiz. Ini hati lembu tak ada warna. Look at this. I'm touching it. So good. You know what? Hi. Where's my Hi, Shaq. What's up, Shaq? Where's that? Is that me? It's a fish. Kita pergi di sini. Chat, look at this chat. That is that. Yeah, chat. Chat. This is going on YouTube. You guys know that, right? Chat. We're gonna be famous. We're so cool, chat. Hi, Akib. What are you doing? Macam ni boleh consider ke? Main dia, jom. Bagi dia siap. Sikit lagi. Top up ham lain semua macam ni ke? Ha? Boleh ke? Ya, lemak-lemak je. Macam tulang ni macam ni. Siapa je dah?
Dia dah prepare lah. Dia dah deal dengan Ustaz. Ustaz Indonesia tu. Yang ajar anak mengaji tu. Dia hantar kat Ustaz lah. Yes. Boleh. Oh, tapi panas Itulah aku cakap. Potong KPI, potong KPI. Apa tu tim paling perform penyeimbang. Dia beli ekor. Inilah. Beraksi bersungguh-sungguh sikit. Nak masuk YouTube ni. Ada 46 plastik. Berapa? Total semua ada 46 plastik. Dalam 2 kilo satu. 3 kilo campur tulang. 2 kilo campur tulang. Tulang 2 kilo. Oh, sukses lah. Kita belum lagi. 17 tu dah apa, memang 1/3. Okey. Betul. Tony Romas. Cekok. Tony Romas. Cekok. Apa dia? Diorang pula dah ikat simpul mati dah. Apa? Aduh, tak ada plastik extra dah. Batam okey, Batam. 2 jam setengah je kami bagi kereta. Baik Pak. Boleh buat lagi lah tahun depan. Ayam, ada ustaz, ada daging semua dah. Sapi. Ayam mana ada? Sapi dia punya sapi. Ha? Yang hilang. Kapten tak ada ni. Kapten ngelak ni. Kapten okey lah, dah. Nasib baik dia beli timbang tu. Kalau pakai timbang ni. Tengok siap gigit tu. Gigit. Ambil plastik baru lah bro. Bro, koyak kan, ambil plastik baru je lah. Koyak kan? Tu. Bagi tu orang ni ustaz. Semua ini. Mana yang kontak? Ada tulis semua. Ada tulis di luar. Semua ada tulis. Alhamdulillah. Tamam. Saya telefon Semua datang. Apa dah lepas sudut? Kelet betul duduk situ dia diam. Dia ambil gigi dia. Oh. Aku dah tengok sekali dia. Okey, sebelum mandi. Bersama sini. Kari. Ada. Tu tak bukan yang dalam teks. Nanti after pressure cooker dia nak lima. So kalau kita masalah Static shot dulu. Dari sini Nuan. Dari sini kan. mana nak cepat. Lagi power tu. Pak Sofia nak. Oi. Alah sial. Kan? Selalu potong. Basuh terus masuk je. So sejak suruh dia potong dah. Puyuk tak ada, besar sangat. Yeah, they're making so many different type of dishes. Ini apa ni, masala unta? Ni masalah unta. Nak masuk kuzi unta. Ni terbikai. Tu sup tulang. Sama kaki daging. Yang tu apa? Unta kunyit. Unta goreng kunyit. Rasa. Bau perasan nak kain batik lah. Explain sikit konsep kain batik ni. Salah. Anu RM5 pula. Janganlah. Sepatutnya semua kena pakai batik. Sufyan, come on. Say something. How do you feel about Eid Adha? What do you feel about it? You don't know? Kita baca doa makanan yang selamat. Tuan rumah. Ucapan
Yang berusaha dari pagi. Alah, santai-santai je. Santai-santai je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gas. Selaku tuan rumah lah. Terima kasih banyak-banyak kepada kesemua orang yang telah berusaha keras, especially Kadak yang initiate program ni, program ni. Dan semua orang yang telah pergi sama background yang masak-masak, yang buat kerja seorang. A good start tahun ni. InsyaAllah kita boleh repeat lagi lah tahun depan, insyaAllah. InsyaAllah. Harap rumah renew kontrak lah. Semua pun tahu korban ni sunnah kan. So aku fikir kita pun, sebab last year aku try buat lah dengan Widam ni, try seekor kambing macam jadi global je kan. So itu yang lepas dah announce satu hijab baru ni, terus check dekat app Widam tu, tengok dah ada kan. Ada ala-ala nak buat sekali dengan kawan-kawan, kata jom cari lah, tu yang terus keluar tak nama tu, dia cari 3 orang. So dah jadi 3 ekor lah, kita dapat seekor lembu, seekor kambing yang makan. Alhamdulillah, sama dengan Dayat lah, bukan aku seorang ni, semua pun kita ada 2 tim hari ni, pergi sidai, kena sidai dengan Widam dari pagi sampai tengah hari. Lepas tu korang semua kat sini buat Bawang. saya ni pun cantik. Ni. Ini senior planning engineer. Yang ni sanggup berkorban ni. Tolong kita bagi mudah nak distribute lah. Ada Ustaz, Ustaz nama apa? Ustaz Syukran. Ustaz Syukran, kita transfer tu tadi dalam kereta, bawa letak sebelah-sebelah, transfer ke booth dia, kalas. Dia dah distribute dah. So, Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amin. Bawang pun sebelah dia. Ada kalau benda bawang. Dah scan macam awal. Bombol unta tu. Ni. Oh, yang macam kentang tu. Aku ingat kentang kan. Bombol unta tu. Lemak. Macam kentang je. Oh, dia tak merah. Ambil satu lagi angka Mustaq. Tahulah Batam. Angka Mustaq, bagi komen sikit Angka Mustaq macam mana? Aduh, kambing. Pandai lah dia. Saya dah cakap dah tu, tahun depan boleh kita boleh buat. Orang Batam kena balik. Cepat. Baik bang. Gasap. Kambing. Nak baguette tak satu? Nak baguette tak? Nak? Tengok tak potong Kita serendam sah. Potong sudut plastik saja. Sudut plastik saja. Tu dia. Melt in your mouth ke? Balai bang, tunggu bang. Terbaik. Hijau ni? Hijaunya ni? Ini goreng. Oh, betul lah. Hijau tu. Hai, orang Batam ke? Lain macam ke Batam ke? Oh, ini ada sum-sum ni bro. Kembang dia. Tulang lembu lah kita ni. Tulang lembu. Mana? Mangkuk. Masa dia tunggu tu dah tengok dah minum Malaysia. Oh ini susu pula. Kita ambil dulu. Bismillah. Dah dua. Ada hijau-hijau ni nak tak? Terus. Ini buat nak tahu ni. Dia layan syahdu. Daripada tadi. Tak boleh suruh pakai plekat.
Ni. Nasi air kambing itu. Memang dia segar daripada ladang ni. Tu. Bagi komen sikit. Oh. Mantap. Padu. Oh, baloi. Baloi. Ha.